Assalamualaikum, salam sejahtera, Tachahau, Wanakem, selamat pagi untuk semua. Okey, video kali ni kita bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab last time kita dah buat dalam bahasa Inggeris. Hari ni macam biasa, kita nak kenalkan produk Citizen 50, produk dari Japan, Nihon Coating. Kita dah basuh kereta tadi dan sekarang ni kita nak apply produk pula. Kereta sendiri, okey? Kereta sendiri nampak? Kereta bekerja ni. Kereta ni lah yang bawa motor, kereta ni yang masuk hutan, kereta ni yang daily drive untuk bekerja. Kita akan pakai dekat kereta sendiri dengan produk ni. Alright, let's go guys. Okay guys, so sekarang kita unboxing. Macam video yang sebelum ni pun kita dah unboxing, tunjuk kat korang. Kali ni kita unboxing lagi sekali, tunjuk kat korang apa yang kita ada kat dalam ni. Okay, so macam biasa korang akan dapat dia punya instruction dan juga stiker ni. Stiker ni mahal. So kita akan dapat towel untuk kita pakai lap dan semua step-step yang kita ada lah. Macam yang korang nampak sekarang, ini adalah degreaser selepas kita cuci kereta tadi. Lepas tu dalam kotak ni kita akan dapat actually 4 So kau nampak sini dia ada top coat, dia ada A, B dengan C. C yang kecil ni. So kita akan campurkan A, B, C ni dalam satu botol. Botol dia macam ni. Kita akan bancuh dan kita akan apply, and then ini yang last kali, top coat. Top coat ni untuk kita punya pengakhiran lah. Kita akan nampak kita punya result selepas tu. So okey, jom. Okey, so kita akan start dengan surface prep degreaser ni. So degreaser ni kita akan pakai kain. Kalau korang nampak kita ada banyak kain kat sini. Memang semua ada step-step dia. So kita start dengan kain biru. Untuk degreaser ni kita kena tuang atas kain macam ni. Dan kita akan lap. Okay, degreaser ni untuk menghilangkan kotoran-kotoran degil, untuk menghilangkan minyak. Kita dah pun selesai degreaser dekat kereta saya ni. Walaupun kita dah cuci kereta tadi, so ni ada kotoran lagi. So tengok betapa kotornya kain ni walaupun kita dah cuci kereta tadi. Sebab tu pentingnya kita kena pakai degreaser untuk buang kotoran-kotoran yang masih ada dekat kereta kita untuk kita pergi ke next step. Next step dia apa? Jom. Okay guys, dekat tangan saya Citizen 50 base coat. Ada kotak A, B dengan C. Korang akan dapat botol ni untuk korang campurkan dan kita akan pakai untuk base coat yang pertama. Let's go. Okay guys, kita akan gunakan base coat Citizen 50 ni. So kita akan mula part by part sebab kita kena lap dengan kain biru dan lepas tu kita akan lap pakai kain pink ni selepas kita apply coating yang pertama ni. Okay, jom. Kita kena spray kat kain Lepas tu kita lap pakai kain pink. Kita tak nak dia, bila kita apply coating tadi, kita tak nak dia terus kering. So lepas kita apply coating dan kita lap terus pakai kain pink. Kita nak bagi info sikit kat korang. Dekat Japan kat Japan diorang dah terbiasa culture coating kereta sendiri bila kereta baru beli ke. Sebab apa? Diorang nak menjaga cat kereta. Coating ni memang penting lah untuk menjaga kita punya kereta punya kesihatan kulit. Kita nak jaga cat dia, kita tak nak bagi dia kusam bila kita parking dekat luar kan. So produk ni korang pun kalau korang nak tahu, dia dah 500,000 unit dah terjual di seluruh dunia. Baik kan? Okay guys, macam tadi kan saya apply coating ni dekat cermin juga, tapi nak diingatkan untuk korang, coating ni kita boleh pakai dekat cermin sisi, cermin kiri kanan belakang okey. Cermin depan kita tak mau sebab apa? Nanti dia akan mengganggu korang punya wiper sini, tepi kiri kanan tak apa. Okey. Kalau korang tengok bonnet saya ni dah mati dah colour dia, tapi bila kita apply coating ni nampaklah kilat sikit. Nampak ke reflection dia? Okey guys, kita dah pun apply coating untuk layer pertama, kita punya coating. So coating ni juga korang boleh pakai dekat sport rim supaya sport rim kau boleh nampak shiny lah. So kita dah settle satu body. Sekarang kita layan spray. Yang ni kita terus spray dekat sport rim pun tak apa. Kalau macam body kita kena spray dekat kain. Yang ni kita spray kat
Kita spray je dekat sport rim kita. Lepas tu kita lap. Okay guys, kita dah selesai pun kita punya coating. Dan kita ada lagi last step. Last step, kita ada kita punya top coating. Top coating selepas kita coating yang pertama tadi, inilah coating yang kedua, coating yang terakhir. So macam kalau korang boleh nampak lah, kereta saya dah start berkilat, licin. So kain pun ada. Kita dapat kain biru, kain pink. Kain biru ni untuk korang pakai dengan coating ni, spray kat kain. Dan lepas tu korang lap balik. Semua disediakan dalam base kit ni. So korang tak payah risau nak beli apa-apa, semua dah siap. So lepas settle, kita buat top coating ni. Dan kita pakai kain baru untuk make sure body kereta kita makin berkilat, makin terjaga, makin rapi. Inilah coating yang terakhir kita, top coat kita. Make sure semua masuk. Jangan lupa pakai kain baru, kain color biru, apply dan boleh spray dekat kain, bukan dekat body ingat tu. Oh mak kau berkejap kau. Macam biasa, kain pink untuk korang lap lepas kau apply. Alright, let's go. Bismillah. Berbekalkan glove tukang kebun saya, kita menggunakan dengan pengalaman yang ada. Lepas tu kita lap, okey? Feeling dia rasa macam kereta muka kita boleh lepas basuh muka. Licin dia. Memang top coat ni memang dia akan menjaga kita punya body colour. Dia akan melicinkan surface kereta kita. Walaupun kereta saya ni dah 8 tahun kat jalan raya, kali ni kita jaga dia. Korang nak tengok tak lepas kita taruh top coat kan, apa yang jadi dekat kita punya kereta punya surface, dia punya licin tu korang boleh rasa sendiri lah. Okey kalau korang nak tahu kan, bonet depan saya ni sebenarnya colour dia dah mati tau. Lepas saya taruh coating, saya dah nampak dia lagi kilat. So ni top coat, bonet saya dah jadi macam bonet baru dah. Dia shining dia naik, kilat dia, and then licin lagi. Color dia naik, bukan naik sikit, naik banyak actually. Macam kita baru, reflection pun nampak. Sekarang ni saya pakai kat kereta saya sebab kereta ni seperti yang korang tahu, kereta kerja, kereta lasak, kereta pergi racing, kereta masuk hutan, kereta ambil anak. Ini kereta seharian saya. So, mestilah saya nak jaga dia, saya nak tengok dia cantik, berkilat. Walaupun dia badan dia dah bercalah-calah masuk hutan, tapi bila saya taruh Citizen 50 ni, color dia dah naik balik Color dia dah naik balik guys. Memang mantap. Okey guys, kita dah pun selesai letak top coating kita. Satu kereta kita buat. Semua saya buat sendiri ni hari. Selesai alhamdulillah. Nampak result dia, kereta saya color dia naik berkilat. So sekarang saya kena tunggu 30 minit untuk coating ni kering, dan lepas tu kita boleh buat jalan macam biasa lah. Tengok result kereta saya, daripada kusam color dia sekarang dah nampak macam baru, dah berkilat balik. Terima kasih Citizen 50. Kita dah pengairan habis dah. Kita nak tengok air ni dia duduk dekat body ataupun tidak lepas kita taruh coating kita. Right. Okay guys, ini Citizen 50 base kit yang korang boleh dapatkan. Komplit semua, ada kain, ada apa semua, instruction semua cukup dalam kotak ni untuk korang DIY buat sendiri kat rumah je. Okay. Kereta saya tu besar tau, memang penat sikit lah. Saya buat seorang-seorang tadi kan. Diorang ni duduk kat belakang je rekod saya. Bagi saya puas hati sangat. Harga 375 dah sekarang. Kalau dah lepas coating, biarkan kereta korang seminggu
Jangan basuh, tunggu sampai seminggu. Lepas tu kalau korang nak basuh, korang basuh lah. Pada siapa yang menonton video ni, korang boleh dapatkan produk ni online. Kita ada warehouse kat Malaysia, dah 500,000 worldwide kita hantar produk ni. Korang dapatkan segera, terus sampai depan pintu rumah korang.